Kalau kes polis tu tak salah, kenapa kau orang terima balik 3 adun tu jadi ahli balik? Fikir! Ada otak fikir! Kalau dah buang tu buang, kenapa kau ambil balik jadikan dia ahli? Kau tak ada otak ke? Sebabnya Taki dah salah bagi info pada Tuan Guru sampai dia orang kena pecat. Kata konon ada SD, rupanya tak ada SD. Sampaikan 3 orang adun tu bawa pergi mahkamah nak bagi tahu mana ada SD. Siapa yang malu? Kenapa itu cerita? Kau tahu kau tak ada cerita? Kenapa itu yang kau tak ada cerita? Okey, ni yang nak cerita ni. Ni nak cerita ni. Baik, tadi hampa dah dengar satu sedutan rakaman daripada satu live di TikTok ni, yang mana dalam tu ada Ratu Naga. Jadi Ratu Naga ni sedang merentan, meroyan, mengamuk, memekak. Tak puas hati. Jadi Ratu Naga kata, krisis yang berlaku di Perlis ni bukan salah bersatu. Salah PAS. Jadi dia tujukan kepada Datuk Taki. Dia kata Datuk Taki lah yang bersalah kerana bagi maklumat yang salah kepada Tok Guru Haji Hadi sehingga menyebabkan Tok Guru Haji Hadi membuat satu keputusan yang dikatakan salah dengan menarik keahlian ketiga-tiga bekas adun Perlis tersebut. Jadi lepas tu dia kata, lepas tu tiba-tiba bila dah tahu benda tu salah, PAS terima balik 3 orang ni jadi ahli balik. Kemudian sehingga menyebabkan 3 bekas adun ini bawa kes ni pergi mahkamah. Sebab dikatakan mana ada SD, tak ada SD. Jadi bila tak ada SD ni bawa pergi mahkamah, suruh mahkamah tengok SD ni wujud ke tak wujud. Okey. So ni Abah jawab. Itu decide dia. Jadi yang Abah nak jawab ni decide sebelah sini. Terpulang kepada penilaian hampa. Baik. Kes di Perlis dia lagu ni. Nak cerita bagi. Bila dia kata Tok Guru Haji Hadi ni buat keputusan salah apa semua ni. Nak cerita bagi dalam PAS ni aku faham ni. Segala keputusan bukan dibuat sendiri-sendiri. Bukan oleh perseorangan. Malahan dipanggil mesyuarat secara musyawarah. Apa-apa saja keputusan yang melibatkan parti. Sebab itulah adanya mesyuarat. Mesyuarat AJK PAS Pusat. Sebelum ini dah diadakan mesyuarat khas berkaitan dengan isu 3 orang adun Perlis ni. Jadi menurut lembaga disiplin. Lembaga disiplin PAS ni dah panggil 3 orang bekas adun ni, tanya betul ke hampa ada sign SD? Dan mereka mengaku ada. Dan maklumat ini Abah dapat sendiri daripada salah seorang pimpinan PAS Pusat yang tak perlu Abah sebutkan nama dia. Dan dia mengatakan ini benar yang mereka ni memang ada sign SD. Dan kalau kata tak ada sign SD, bagaimana pula dengan kenyataan adun berseri ni? Adun berseri sendiri yang dari PAS ni mendedahkan ada broker ajak dia sign SD untuk tarik sokongan kepada Cikgu Syukri. Yang ni dia nak kata apa? Okey? Dan kemudian bila dah terbukti mereka ni sign SD, maka gugurlah keahlian mereka. Lalu speaker di Dewan Undangan Negeri Perlis telah mengosongkan kerusi 3 bekas adun ini. Itu cerita dia. Dan yang dia kata terima balik ni, aku rasa setakat hari ni aku tak tahu lah, aku hampa tahu adakah mereka ini diterima balik sebagai ahli. Yang aku tahu yang diterima tu rayuan. Mungkin mereka ada salah baca media daripada Datuk Taki kata keahlian mereka ni jadi baru balik. Mungkin dia kata yang tu lah kot. Itu hampa kena baca sampai habis kat bawah tu. Dekat bawah tu bagi tahu jika rayuan mereka ini diterima. Of course, permohonan mereka ini, rayuan mereka ini diterima, tapi di peringkat Majlis Syura Ulama. Of course lah, dalam PAS ni, hampa tahu lah, PAS ni baik-baik, orang baik-baik apa semua. Jadi bila berlaku macam ni,
Jadi dikatakan mereka menilai lah memaafkan, saling memaafkan apa semua kan. Yalah nilai-nilai baik apa semua ni. Sebab tu mereka terima permohonan rayuan ini. Tetapi rayuan ini akan diputuskan oleh AJK PAS Pusat. So benda ni aku tak tahulah, aku tak dengar lagi lah. Tak dengar lagi mereka ni diterima ke tidak. Tapi rayuan yes, keahlian aku tak tahu. Kalau hampa ada bukti bawa mai. Okay? So dia kata disebabkan mereka ni tak saya SD bawa kes ni pergi mahkamah. Ni cek, dia bukan bawa kes pergi mahkamah ni bukan pasal kes SD. Biasanya mahkamah tak ambil pot hal-hal yang berlaku dalam parti ni. Kalau hampa nak buat komplain, kena bawa pergi kepada ROS. Okay? Jadi yang ke mahkamah ni 3 bekas adun PAS ni challenge. Kenapa dikosongkan kerusi mereka? Challenge kepada speaker tu. Mereka kata speaker ni terkilaf. Jadi speaker kata tak apalah, itu hak hampa nak buat pergi mahkamah. Pergi mahkamah, aku menjalankan tugas. Okey? Jadi memang ada kes ni dia bawa pergi mahkamah dan katanya bulan Februari yang itu diperdengarkan. So aku tak tahu cerita ni macam mana, semua dah senyap lah kan. Dah senyap apa semua. Dan hampa rasa lah. Hampa rasa kalau kata ada ahli yang nak against dengan PAS balik, nak against dengan speaker apa semua, hampa rasa mereka ni akan diterima balik jadi ahli. Aku tanya hampa rasa macam mana. So aku tak tahulah status keahlian tu diterima ataupun belum. Tapi apa yang Ratu Naga cakap tu tak betul lah. Banyak bohong. So kita tahulah dia meroya-roya ni sebab apa? Sebab dia dah makin merasakan bahawa idola dia iaitu Abah Midin mungkin tidak akan dapat jadi Perdana Menteri. Kalau Abah Midin tak dapat jadi Perdana Menteri, jam lah dia. Member jenis cari makan kot ni. Apa tak ingat dulu dia kata kan? Dibayar dia. Ya apa? Betul tak? So fikir-fikirkan.